Bangun. Selamat pagi, cikgu. Selamat pagi, cikgu. Selamat pagi murid-murid. Duduk semua. Terima kasih, cikgu. Okey, jadi kamu semua tahu tak hari ni cikgu nak ajar apa? Tak tahu. Jadi cikgu nak ceritakan satu kisah haiwan yang berlumba dan dia paling laju. Tetapi yang peliknya yang lambat tu menang. Faham tak? Yang lambat? Bukan sepatutnya yang laju tu menang, cikgu. Ya, jadi cikgu nak ceritakan kamu semua tentang kisah tu. Tajuk kisah ni ialah Sang Arnab dan Kura-Kura. Pada suatu hari, sang kura-kura sedang berjalan perlahan-lahan mengambil angin di pagi rimba. Tiba-tiba datang sang arnab yang memang terkenal antara binatang yang pantas di rimba itu. "Eh kura-kura, ada kau di sini? Mahu ke mana kau?" kata sang arnab membuka bicara. "Ya Arnab, aku tak ke mana-mana, saja berjalan-jalan," jawab sang kura-kura. Kura-kura, kasihan aku tengok kau ni, jalan pun lambat. Bila kau mahu tiba di destinasi?" Ejek sang arnab yang memang dikenali suka mengejek yang lemah. "Tak apalah sang arnab, dah dijadikan aku begini, aku reda," kata sang kura-kura sambil terus berjalan meninggalkan sang arnab tadi. Sang arnab masih tidak berpuas hati kerana sang kura-kura sepertinya tidak terkesan akan sindirannya tadi. Lantas, dia mengemukakan satu cabaran kepada sang kura-kura dengan niat mahu mengenakan dan memalukannya. "Apa kata kalau kita berlumba, kura-kura? Saja aku mahu bersaing dengan kau." "Tidak apalah Arnab," jawab sang kura-kura secara ringkas. "Tak kira kura-kura, kau mesti berlumba dengan aku juga besok. Aku tunggu dekat tebing sungai sana," kata sang Arnab tidak mempedulikan kata-kata sang kura-kura. Keesokan harinya, seluruh rimba datang untuk menyaksikan perlumbaan antara sang Arnab dan sang kura-kura itu. Dengan sang kancil yang menjadi pengadil, perlumbaan yang dijadualkan bermula dari tebing sungai, mengelilingi rimba dan tamat di tebing sungai kembali. Perlumbaan itu dimulakan di tengah-tengah hiruk pikuk penyokong kedua-dua peserta. Dengan pantasnya, sang arnab berlari-lari jauh meninggalkan sang kura-kura. Sedang sang kura-kura berjalan perlahan-lahan melepasi garisan mula. Setelah itu, ketika sang arnab berhenti di bawah sebatang pokok, lalu dia memerhatikan kalau-kalau ada kelibat sang kura-kura di belakangnya. "Ah, pasti sudah jauh kau tinggalkan kura-kura. Garisan tamat pun dah dekat, mengantuk pula aku. Baik aku tidur sekejap. Bila aku terjaga nanti, kura-kura pasti belum memotong aku," fikir sang arnab. Dengan rasa mengantuknya, sang arnab pun tidur di bawah pokok tersebut. Tidak lama kemudian, sang arnab tiba di pokok tempat sang arnab sedang tidur. Dengan tidak mempedulikan sang arnab, sang kura-kura terus berjalan menuju garisan penamat. Selepas beberapa ketika, sang arnab terjaga dari tidurnya. Dengan tergesa-gesa, dia berlari menuju garisan penamat. "Ish, lama pula aku tidur. Entah-entah sang kura-kura sudah memotong," kata sang arnab. Sesampainya sang arnab di garisan penamat, kelihatanlah sang kura-kura menerima ucapan tahniah dari binatang-binatang rimba yang lain kerana memenangi perlumbaan itu. Dengan rasa malunya, sang arnab beredar pantas dari situ kerana tewas kepada sang kura-kura sambil diketawakan para penghuni rimba. Jadi begitulah kisahnya. Murid-murid faham tak apa yang cikgu ceritakan tadi? Faham, cikgu. Jadi cikgu nak kamu semua lakonkan balik watak arnab dan sang kura-kura itu dan esok cikgu nak kamu berlakon di depan cikgu. Boleh tak? Berlakon? Ya. Macam mana ni? Aku pun tak pandai berlakon. Okey. Boleh, cikgu. Boleh. Okey, tak apa. Kamu semua cuba dulu esok, okey? Jadi, berdasarkan cerita yang cikgu ceritakan semalam, cikgu suruh kamu semua lakonkan kan? Betul. Jadi, kita akan berlakon di sini hari ini. Cikgu ada sediakan topeng, kura-kura dan arnab kepada kamu semua. Wow. Saya nak yang arnab, cikgu. Saya nak kura-kura. Boleh. Nah, ambil seorang satu. Terima kasih, cikgu. Saya cikgu. Okey, jom kita mulakan lakonan kita. Yeay. La 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 la. Wah, indahnya cuaca pagi ni. Kura-kura, nak ke mana kau ni? Perlahan sangat kau ni. Oh, hai Arnab. Aku tak ke mana-mana pun. Cuma berjalan-jalan ambil angin pagi. Kalau berjalan lambat macam ni, bila nak sampai? Tak apalah Arnab. Setiap makhluk ada kelebihan masing-masing. Aku perlahan.
Tetapi aku sampai ke destinasi akhirnya. Cakap besar pula kau ni. Kalau kau berlumba dengan aku, pasti aku menang. Mungkin betul. Tetapi aku tak suka berlumba lah, Arnab. Aku lebih suka perlahan, tetapi pasti. Banyak alasan pula kau ni. Esok, jom kita berlumba. Jumpa di tepi sungai pada pagi esok. Tak apalah, Arnab. Aku tak suka bersaing. Tak kira. Aku nak juga berlumba dengan kau. Esok sampai di tepi sungai ya. Baiklah, aku terima. Tapi kau jangan menyesal. Okey. Keesokan harinya. Kau dah bersedia ke nak kalah kura-kura? Aku pasti aku akan menang dari sekelip mata. Kalah dan menang bukan hal utama, Arnab. Yang penting, usaha dan kesungguhan. Jadi, 1, 2, mula! Lambatnya kau ni kura-kura. Lambat sangat ni kura-kura ni. Nampak pun tak ni. Aku rasa kalau aku tidur ni, bangun balik sempat kerja ni. Tidur dulu lah. Tu macam Arnab. Oh, dia tengah tidur rupanya. Apalah, biarlah dia berehat. Aku teruskan saja perjalanan. Dah petang ni. Kura-kura mungkin dah sampai kat garisan peramat. Alamak, aku kena kejar ni. Kura-kura dah nak sampai ni. Aku kena laju ni. Jadi, pemenang kita pada hari ini ialah sang kura-kura. Yeay, saya menang. Terima kasih semua. Walaupun saya perlahan, tetapi saya tak pernah berhenti. Aku tak sangka aku boleh kalah dengan kura-kura. Ingat tu Arnab, jangan terlalu yakin dan memandang rendah pada orang lain. Kadang-kadang yang perlahan itu akan sampai ke penamatnya kerana mereka rajin berusaha dengan bersungguh-sungguh. Betul tu kura-kura. Mulai hari ini aku akan jadi lebih rendah hati. Jadi, jadikanlah perlumbaan hari ini sebagai satu pengajaran. Jangan cuba untuk rendah-rendahkan kekurangan yang orang lain ada. Sekian, terima kasih. Bye.